je pergi sini Tapi sekarang ni kan saya bawa ride naik motor Padahal korang tahu tak, ride tu 12 jam sebenarnya. 12 jam. Start pukul 12 malam. Tahu tak sampai homestay pukul 12 tengah hari. 12 jam aku membazir masa dekat atas highway tu. Nak tahu tak sebab apa lama? Semua kalau boleh tu R&R tu semua tu R&R nak berhenti. Semua R&R. Semua kalau umpama macam tengah melawat R&R ni, okey R&R ni pekerja ni sihat tidak? Kalau sampai awal tak dapat embun ni. Ya, embun. Kau bukan nak embun pun, kau lebih arah macam nak babai orang tu je dekat atas tu. Kata malaikat malam. Ya, ada aku cakap benda tu tak bagus lah. Bagi aku benda tu yang vibe gila-gila babi. Bagi guys itu saya tak pernah rasa se-vibe tu walaupun 12 jam duduk atas highway. Itu vibe gila. Berhenti setiap R&R. Tak pernah kan? Tak, sebab berhenti kat R&R yang tak penat je. Kalau straight bawa-bawa Cuma fly je belum. Nanti dah boleh fly, tak cukup 12 jam tu. Ya, saya silap sikit waktu fly tu. Saya fly tu saya lompat salah. Sekarang saya minat lah dengan abang. Homestay duduk dari mana? Malkodok tak pergi dah, saya tak berkawan dah. Saya dah start berkawan budak baling. Kan abang Kalau kau macam Malkodok orang nakal ke apa nak berkawan dengan saya, sorry saya memang dah sahabat saya sekarang budak baling. Saya ada kandak SK. SK maksudnya super kandek. Barang motor dia guys. Nak notice je kan? Notice apa? Tele PM terima kasih. Nanti apa-apa saya PM, okey? Bibi Naura. Kena best lah, tak ada best. Ada penyu. Mana Wan? Saya tak tahu. Saya tak sempat nak jumpa Wan. Alif mana? Alif dekat sisi macam ni. Abang Alif bila dia keluar daripada macam dekat office saya masuk keep in touch lah. Bila keluar memang kita orang buat macam tak kenal. Memang saya ajar Abang Alif seperti tu. Masuk demo dalam office ni kita kenal. Tapi bila demo duduk luar kita ni tak kenal. Itu saya dah ajar Alif macam tu. Masuk duduk luar kita tak kenal siapa-siapa. Ya. Kita cakap betul wak ah. Wak tu apa? Jen. Motor Alif. Tak tahu dia jam panas ke apa benda. Dia kan ada uji motor. Oh ada uji. Dua motor. Apa dia? Motor kita. Motor kita ni depa tengah makan. Mau balik lalu kampung dia ke? Makan gi kepuk. Orang Ganu sporting tak? Saya tak jumpa dia orang Terengganu sebenarnya. Saya tak tahu yang naik motor tu orang mana, daripada mana. Tapi kalau tengok daripada gaya tadi dekat depan rumah saya sporting belaka lah. Habis lah. Gana pergi lah. Saya pergi event RZ esok. Esok kita orang akan ada dekat event RZ. Start daripada pukul 2. Daripada pukul 2 sampai pukul 6 petang. Sebab kita orang Kadik, Ryan, yang semua dia ada slot untuk bagi podcast dekat situ. Nanti kau boleh datang dia start podcast pukul 7. Sikit lah. Cari jodoh kan mana? Ada. Kanda bagus kanda dalam masa ride boleh tolong jet motor orang. Ya. Sejujurnya kenapa saya duduk belakang disebabkan tu niat saya guys sebenarnya. Tolong orang yang dalam kesusahan, minyak habis. Ada nak pakai tadi ada jual ketum tak kanda? Jual perempuan kau adik? Ada adik? Dekat ada nak pakai cuma pandai cari je. Tak ada pun komen tu ada. Amri dengan siapa? Amri tak tahu. Saya tak berkawan lah dengan budak Kan saya cakap saya dah start berkawan dengan budak balik. Makin dah belum kan dah sound apa tu? Kanda and then Nas lah kanda. Wan mana saya tak tahu lah guys. Saya nak end live dah. And then saya dah nak keluar. And then kita orang nak pergi. Saya ada niat lah. Nanti kalau ada kita jumpa awet Terengganu cantik-cantik saya akan cuba untuk kenal dengan awet Terengganu. Tengok macam ni. Jangan fly kan dah. Okay, saya gerak dulu. Bye bye. Assalamualaikum. Happy 42. Hati-hati 42.